Bayangkan tengah bawa motor malam-malam, tiba-tiba pocong duduk menumpang kat belakang tanpa kau sedar. Di Batu Pahat pula, kamera CCTV hospital rakam makhluk wanita berambut panjang merangkak cari darah dalam lorong sempit. Netizen terus gegar, ada yang seram, ada yang gelak. Tapi, makin ramai mula percaya benda-benda ni memang tengah tunjuk diri sekarang. Di sini, admin ingin menceritakan 5 lokasi di Malaysia dengan penampakan hantu sebenar. Nombor 5. Hospital Batu Pahat cari darah di lorong hospital. Menerusi video TikTok Meo Rossi pada awal Jun 2025, tular satu video memaparkan sosok misteri seperti makhluk wanita berambut panjang merangkak di lorong sempit Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat, Johor. Video tersebut dimuat naik oleh Meo Rossi sehingga meraih sebanyak 96,000 like dan seramai 1.3 juta views. Dalam rakaman itu, kelihatan makhluk tersebut berada dalam posisi menunduk sambil merangkak di lorong hospital yang dipercayai kawasan Pakar 5. Penampakan berlaku sekitar jam 9 malam dan dirakam melalui CCTV serta dikongsi semula menerusi aplikasi WhatsApp dengan caption, "Guard ronda tadi terjumpa benda ni." Tular bersama video tersebut adalah beberapa tangkapan skrin CCTV yang menunjukkan kehadiran makhluk itu dari pelbagai sudut. Lebih mengerikan, teks mesej yang tersebar bersama rakaman menyatakan bahawa sejak hospital tiada pelawat, benda-benda ini mula tampilkan diri. Ramai dah jumpa dan cari darah tu sekaligus menambahkan lagi unsur seram. Kejadian ini turut mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat dari takut, skeptikal hingga lucu. Salah satu komen yang menjadi tumpuan berbunyi, "Kesian akak tu jatuh tak ada orang nak tolong," oleh pengguna 123 sehingga meraih like sebanyak 7,000 lebih kerana unsur jenakanya. Nombor 4. Batu Pahat, Johor. Kepala terbang melintas depan kamera. Menurut video TikTok Fikrah Pahang Channel, kecoh di media sosial apabila tular satu video yang memaparkan objek menyerupai kepala manusia terbang melayang di kawasan Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Rakaman video tersebut dimuat naik oleh saluran FB Channel sehingga meraih lebih daripada 132,000 like dan seramai 3.3 juta views di TikTok miliknya. Fenomena ini telah mencetuskan pelbagai spekulasi dalam kalangan netizen. Kebanyakannya ada yang mempercayai ia mungkin entiti mistik seperti penanggal, manakala ada juga yang menganggap ia hanyalah efek suntingan atau objek biasa yang disalah tafsir akibat rakaman yang kabur. Kejadian yang dikatakan berlaku di waktu malam dengan latar belakang kawasan kampung yang suram dan dipenuhi pokok-pokok kelapa. Penampakan kepala terbang tersebut dirakam ketika ia melintas di hadapan kamera. Dalam sekelip mata, ia sekaligus menguatkan lagi unsur mistik dan menyeramkan dalam video berkenaan. Lokasi Parit Raja sememangnya dikenali dengan kisah-kisah mistik tempatan, termasuk gangguan makhluk halus dan penampakan entiti misteri yang sudah beberapa kali didakwa penduduk setempat sebelum ini. Namun begitu, tiada laporan rasmi daripada pihak berkuasa setakat ini berkenaan kesahihan video tersebut. Nombor 3. Jalan Gua Musang, Kelantan. 3 bayang, 1 rahsia jalan berhantu. Menerusi sumber Siakap Keli, sebuah video dashcam telah tular di media sosial memaparkan kejadian aneh yang berlaku di sebuah jalan gelap di Gua Musang, Kelantan. Video berkenaan pertama kali dimuat naik oleh pengguna TikTok bernama @phr_777 dan kemudian dikongsi oleh akaun Twitter @MrCreepyPosta.
Kejadian misteri itu dirakam pada jam 5.26 pagi, menunjukkan 3 kelibat entiti yang sukar dikenal pasti seakan sedang berjalan dalam gelap di tengah jalan. Entiti pertama dilihat berpakaian serba putih, manakala dua lagi tidak begitu jelas dalam rakaman. Ia menimbulkan tanda tanya dalam kalangan netizen berkenaan kewujudan entiti paranormal di kawasan itu. Ini slow motion, okay, nampak ada 1, 2, 3. Okay, ada 3 penampakan lah. 1, okay, 2, okay, ada 3 entiti lah semasa melalui jalan tersebut. Menurut beberapa komen yang ditinggalkan oleh penduduk tempatan di media sosial, situ memang ada dari dulu lagi 3 beranak. Jupo dengan tak jupo jah, gua sejuk tempat sek-sek dia berlaku tu. Menunjukkan bahawa kehadiran entiti yang dikenali sebagai 3 beranak ini bukan perkara baharu di tanah jajahan Kelantan. Penampakan ini dikatakan kerap berlaku di sekitar Gua Sejuk Kelantan. Dipercayai lokasi entiti itu menetap. Pemandu dalam video dilihat membelok ke kanan, mungkin cuba untuk mengelak. Video tersebut kini tular dengan lebih 700,000 tontonan di TikTok dan 4,000 di Twitter. Namun kesahihannya masih belum dapat dipastikan berkenaan apakah kelibat itu sebenarnya. Nombor 2. Perlis Perak, pocong menumpang tanpa diundang. Menurut video TikTok Solo Ambush, seorang pengikut akaun TikToknya telah berkongsikan satu insiden menyeramkan yang didakwa berlaku di Perlis Perak. Dalam kejadian tersebut, follower berkenaan mendakwa terlihat satu entiti menyerupai pocong menumpang motosikalnya tanpa disedari semasa perjalanan pulang dari tempat kerja sekitar jam 9 malam. Menurut maklumat yang dikongsi melalui mesej WhatsApp, rakan kepada penunggang motosikal itu menyedari kelibat lembaga putih melalui cermin sisi dan sempat merakam gambar. Anehnya, gambar tersebut pada awalnya kelihatan kosong, namun apabila diperiksa semula, jelas kelihatan satu susuk tubuh dibalut kain putih seperti pocong di belakang motosikal. Pocong tersebut digambarkan berwajah hitam pekat dan berbalut tebal tanpa simpulan ikatan yang biasa kelihatan pada mayat kafan. Tambahan pula, peristiwa ini bukan pertama kali berlaku di kawasan tersebut kerana sebelum ini juga dilaporkan pernah terlihat kelibat penanggal oleh individu lain semasa menjalani latihan sekolah. Klip yang dimuat naik di TikTok oleh Solo Ambush telah menarik perhatian ramai dengan lebih 5,400 tanda like dan 790 share. Perkongsian ini mencetuskan pelbagai reaksi netizen seperti mana komen oleh CW Roslan 93 kat Ganu ni tengah viral kes pocong sekarang ni, menambahkan lagi elemen misteri berkaitan kejadian yang pernah berlaku. Nombor 1. Jitra Kedah, tenggelong muncul awal pagi di Kodiang. Menerusi video TikTok Apiti Skandar _C, dia telah berkongsikan satu rakaman video dengan caption, "Pagi ni dia mai awai", seolah memperlihatkan suasana awal pagi yang mencurigakan di kawasan Kodiang, Kedah. Dalam kejadian pada jam 2.51 pagi itu, kelihatan satu bayangan entiti misteri yang dikaitkan dengan makhluk legenda tempatan iaitu tenggelong. Tenggelong sering digambarkan sebagai makhluk tinggi dan kurus yang muncul sewaktu hujan atau waktu malam sunyi. Ia dikatakan sering ditemui berhampiran kawasan sawah, kebun atau di belakang rumah lama. Video yang mendapat lebih 69,000 tanda like dan seramai 2.6 juta jumlah tontonan di akaun TikTok miliknya. Okey, awal hari ni dia datang sekarang pukul 2.51 Tenggelong Tenggelong. Siapa yang tak kenal ni Tenggelong. Bukit Hantu Bukit Hantu dekat Selekor corner layang Kejadian ini membangkitkan pelbagai spekulasi dan kisah lama masyarakat. Ada yang mendakwa pernah melihat entiti serupa seperti komen oleh Adi Ismail 5730, "Tenggelong api merah lompat paras kepala kita, selalu ligan bila tahan taut dalam bendang." Antara komen yang menjadi perhatian netizen, pernah juga terserempak dengan tenggelong ni api besar merah menyala oleh Muhammad Syukri 781, manakala
Manakala ada juga yang tidak mempercayai akan kejadian itu. Penanggal tu api dia warna merah bang. Kalau berkelip sekalipun tak laju macam tu. Nasib baik jauh. Kalau dekat tu dah tentu dengar bunyi kipas oleh salah seorang pengguna yang dikenali sebagai Cik Bu. Dari lorong gelap hospital hinggalah ke jalan sunyi Gua Musang, pelbagai kisah penampakan entiti misteri terus menghidupkan kepercayaan rakyat Malaysia terhadap dunia gaib. Pocong menumpang motosikal, kepala terbang, makhluk merangkak semuanya tular dan mencetuskan ketakutan serta tanda tanya. Walaupun ada yang skeptikal, ramai masih percaya. Kalau tak ada, takkan ramai yang nampak. Jom komen pengalaman seram jika anda pernah melihat entiti-entiti misteri. Komen juga lokasi di Malaysia dengan penampakan hantu sebenar. Manakah paling seram? Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.